Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Di dalam video kali ini, saya ingin berkongsi berkenaan persimpangan di dalam WCE Session 4 yang katanya bakal dibuka tidak lama lagi. Sebenarnya, WCE Session 4 ni tidak boleh dibuka selagi WCE Session 3 tak siap. Namun, WCE jumpa cara untuk membolehkan WCE Session 4 dibuka dan seterusnya mendapat sedikit pulangan daripada penggunaan tol di FHR2 nanti. Untuk makluman, FHR2 tu bermaksud Federal Highway Route 2 atau dalam bahasa Melayunya Lebuh Raya Persekutuan 2 yang kita selalu panggil dengan nama Federal Highway. Pembukaan WCE Session 4 ini adalah bersifat sementara sahaja. Apabila WCE Session 3 dah siap sepenuhnya nanti, kebanyakan info yang saya terangkan di dalam video kali ini tidak boleh digunakan lagi. Untuk makluman anda, persimpangan masuk ini tidak dibuka untuk pembukaan sementara WCE Session 4 ini. Sama juga seperti persimpangan masuk daripada E30 Lebuh Raya Grand Sepadu, persimpangan masuk ini juga tidak dibuka bagi pembukaan sementara WCE Session 4 ini. Anda boleh masuk WCE daripada Lebuh Raya Persekutuan hanya bagi pemanduan ke arah Kelang sahaja. Sekiranya daripada Kelang, anda perlu masuk ke Lebuh Raya Grand Sepadu dan masuk WCE di Persimpangan Meru dekat sana. Di sini ada susul masuk WCE dengan susul keluar ke Bukit Raja tu. Susul yang sama juga, cuma anda akan jumpa susul WCE terlebih dahulu. Pendek kata, kalau anda nak bayar tol lebih sedikit dan tak mahu menghadap traffic light di persimpangan Aeon Bukit Raja tu, anda boleh masuk WCE daripada persimpangan masuk di sini. Sekiranya anda ke arah Kelang, selepas lampu isyarat ke Lebuh Raya Persekutuan tu, boleh masuk ke susul kiri, kemudian ada susul naik di sebelah kanan ke Lebuh Raya WCE. Jangan masuk ke susul kiri tu pula. Itu untuk kelaluan di sebelah sana. Tetapi, sekiranya anda daripada Kelang ke arah Shah Alam, anda perlu lalu lampu isyarat ini dan ini, kemudian buat pusingan balik semula, kemudian lalu di jalan tepi ni, sama juga, ambil susul kiri, selepas susul kiri tu ada susul naik di sebelah kanan. Masuk susul naik di sebelah kanan tu untuk menggunakan Lebuh Raya WCE. Rasanya saya dah kongsikan semua susul masuk WCE Session 4 ini. Mari saya kongsikan kepada anda semua pula susul keluar yang ada di dalam WCE Session 4 ini. Lepas bayar tol, ada persimpangan ni. Susul keluar ke kiri sekiranya anda ingin ke Jalan Batu Tiga Lama atau ke Lebuh Raya Persekutuan 2. Terus atau ikut susul kanan sekiranya anda ingin ke NKVE atau Persiaran Bukit Raja atau ke Persiaran Wajah. Tu je persimpangan keluar yang ada untuk pembukaan WCE Session 4 ini. Sedikit tips daripada saya. Sekiranya anda sedang menggunakan Lebuh Raya WCE, anda nak ke arah Shah Alam atau Subang Jaya melalui Lebuh Raya Persekutuan, adalah lebih mudah untuk anda susul keluar di Plaza Tol Bukit Raja Selatan. Sekiranya anda keluar melalui Plaza Tol Bukit Raja Selatan, hanya ada satu sahaja lampu isyarat yang anda perlu tempuh berbanding sekiranya anda keluar di Plaza Tol FHR2. Anda akan melalui 3 lampu isyarat
sekiranya anda keluar di Plaza Tol ini. Jadi adalah lebih mudah untuk anda keluar di Plaza Tol Bukit Raja Selatan. Sekiranya anda nak ke utara menggunakan susun masuk WCE Sesi 4 ini, selepas anda membayar tol, anda akan terjumpa kawasan untuk pusing semula. Lepas membuat pusingan semula tu, masuk ke lorong kanan. Jangan masuk ke susu kiri, yang itu untuk keluar. Laluan kanan tiada tol dan anda akan terus menggunakan Lebuh Raya WCE. Sekiranya anda daripada utara sedang menggunakan Lebuh Raya WCE, anda akan terjumpa pusingan balik tersebut. Kemudian masuk ke susu kiri. Anda akan bayar tol di situ dan jumpa dua simpang yang saya sebut selepas tol tersebut. Bukanlah betul-betul selepas tol tu ada persimpangan keluar. Anda akan terjumpa Jambatan Sungai Kelang terlebih dahulu, barulah anda akan jumpa persimpangan yang saya sebutkan tadi. Saya tidak pasti berapakah jumlah tol yang anda akan bayar sekiranya anda dengan sengaja jalan-jalan sampai ke situ tetapi anda keluar di susul selepasnya. Maknanya di sini anda bukan keluar di susul WCE Sesi 4 ni. Anda pusing balik dan terus ke arah utara. Pusingan yang pertama adalah untuk kenderaan ringan, pusingan kedua adalah untuk kenderaan berat. Adalah dimaklumkan di dalam video yang saya ambil ini, ianya pada Januari 2026. Mungkin pada pembukaan nanti adalah sedikit berbeza berbanding dengan apa yang saya paparkan di dalam video ini. Semoga dengan pembukaan sesi 4 ini nanti, WCE ada duit lebih sikit untuk belanja saya dan dapat siapkan WCE Section 7 dan Section 3 dengan lebih cepat. Ulang semula ya. Ini hanyalah sementara. Apabila siap Section 3 kelak, susun masuk yang saya kongsikan di dalam video ini hanyalah untuk ke selatan, bukan untuk ke utara. Pusingan balik itu akan ditutup dan tiada lagi dah tempat untuk membuat pusingan semula.